Dekat Public Gold bukan sahaja boleh beli emas dengan ribuan ringgit, ada serendah RM100 pun dah boleh menabung dalam akaun Emas Gap Gold Accumulation Program. Akaun Emas Gap ni sama macam akaun bank. Bezanya dekat bank kita simpan duit, dalam akaun Gap kita simpan gram emas. Boleh simpan pada bila-bila masa dan di mana-mana pun kita berada. Sebab semuanya kita buat secara online sahaja. Setiap duit yang kita simpan dalam akaun Emas Gap akan bertukar jadi gram emas mengikut harga emas semasa. Dengan akaun Emas Gap, kita boleh menabung emas sikit-sikit ikut bajet dan kemampuan sendiri tanpa komitmen bulanan. Ada masa dapat simpan lebih, kita simpan lebih. Ada masa dapat simpan sikit, kita boleh menabung minimum RM100. Ada masa tak dapat nak menyimpan, boleh saja tangguhkan tabungan. Tiada sebarang penalti ataupun denda yang akan dikenakan. Cukup saja terkumpul gram emas dalam akaun, boleh keluarkan emas macam ni. Public Gold akan hantar emas tersebut dengan menggunakan servis pengepusan berinsurans. Dengan akaun Emas Gap, bukan sahaja boleh beli secara online, malah juga boleh jual dan pajak secara online. Nak mudahkan simpanan emas di Public Gold dengan cara menabung dalam akaun Emas Gap, boleh isi borang biru yang ada dekat bawah. Saya bantu sebaiknya.